ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam biru warna. Majlis pertamanya mengalurkan kehadiran yang berusaha Profesor Dr. Cik Azlan Taib, Ketua Pustakawan Perpustakaan Sunnah Bahiyah, yang berusaha Profesor Dr. Selamah Makmur, pembicara bedah buku pada hari ini, yang berusaha Puan Rahimah Ishak, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Sunnah Bahiyah, yang berusaha pustakawan-pustakawan kanan, khususnya para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Telaah Bedah Buku bersama PSB. Pertamanya, marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah perkenan dan izinannya jua dapat kita berhimpun pada pagi yang indah ini bagi memperdengarkan bedah buku yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Prof dengan tajuknya Zon Pembangunan Ekonomi Ummah. Hadirin yang hormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dipersilakan Encik Muhammad Irwan Husin untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tes. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang sangat bernilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis telaah pada pagi ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu meningkatkan martabat diri kami, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Irwan Husin di atas pimpinan bacaan doa sebentar itu tadi. Majlis juga turut mengalurkan kehadiran Yang Berusaha Profesor Dr. Halim, pengerusi majlis Profesor UM. Bila tanpa melengahkan masa lagi, majlis akan teruskan dengan sesi bedah buku kita pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan biodata beliau. Profesor Dr. Selamah Makmur ialah Dekan Pusat Pengajian Perniagaan Islam, iaitu Islamic Business School IBS, Wissutra Malaysia. Beliau berkelulusan ijazah Sarjana Muda Ekonomi pada tahun 1999, Sarjana Ekonomi pada tahun 2000 dan PhD Ekonomi Islam pada tahun 2010 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran beliau merangkumi aplikasi ekonomi Islam,
muamalat, kewangan Islam, mikro kewangan, pengurusan zakat serta pengurusan halal. Berkhidmat di UM sejak tahun 2000, beliau pernah memegang jawatan penting termasuk Timbalan Dekan IBS, Pengarah Institut Penyelidikan dan Inovasi Zakat serta Pengarah ISG-AIF. Beliau juga tersenarai antara tokoh wanita paling berpengaruh dalam kewangan Islam oleh Cambridge IF Analytica. Dengan itu, majlis menjemput moderator kita pada hari ini, iaitu Yang Berusaha Puan Siti Nur Aini Ismail, dan juga penceramah kita pada hari ini untuk berada di hadapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Jika Prof boleh kongsikan sedikit, ini kunjungan Prof kali keberapa ke perpustakaan? Kunjungan ikut tahunan ke? Tahunan ataupun leisure pun boleh. Oh, banyak dah. Ada meeting di sini dan kemudian ialah library is very near to Islamic Business School, dan memang kita kena gunalah ni facilities yang terbaik yang saya rasa kita ada di UM. Alhamdulillah. Baik Prof, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut mengenai buku Zon Pembangunan Ekonomi Ummah ini, izinkan saya untuk berkongsi sedikit teaser mengenai buku ini. Buku ini membawa kita melihat zakat daripada perspektif yang lebih luas. Bukan sahaja sebagai instrumen kebajikan, tetapi sebagai pemangkin pembangunan ekonomi ummah melalui model Zon Pembangunan Ekonomi Ummah. Ia mengetengahkan bagaimana Lembaga Zakat Negeri Kedah mengorak langkah dengan projek-projek seperti Smart Sawah berskala besar asnaf, melibatkan sinergi berbagai pihak dan berpaksikan maqasid syariah. Oleh itu, Doktor, sebagai moderator pada hari ini, saya akan memandu perjalanan sesi ini agar dapat memahami bukan sahaja isi kandungan buku, tetapi juga visi, cabaran dan harapan yang tergandung di dalamnya. Dengan itu, saya menjemput Yang Berusaha Prof untuk memulakan sesi pada hari ini. Silakan Prof. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. First of all, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak PSB dan semua yang turut hadir pada hari ini sehingga terlaksananya program ataupun bedah buku ini. Hasrat ni saya simpan lama dah, untuk sesi bedah buku, sebab bukan untuk menunjukkan betapa saya dan sahabat-sahabat saya boleh menghasilkan buku ini, tetapi dia mempunyai satu amanah yang sangat besar, terutama daripada pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah. Buku ini sebenarnya menceritakan tentang kejayaan sebuah institusi Islam, iaitu Lembaga Zakat Negeri Kedah, yang sahabat-sahabat semua, kita semua membayar zakat. Kita membayar zakat kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi satu tanggungjawab kepada kami untuk mencerakinkan, menceritakan, mewar-warkan, itu tanggungjawab kami lah, sebab kami adalah penyelidik kepada projek Zon Pembangunan Ekonomi Ummah ini. Jadi dicerakinkan di dalam buku ini pun sebenarnya tak banyak ni, tapi kami dah habis kiranya macam cuba untuk berkongsi apakah yang telah dilakukan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. So sahabat-sahabat semua, kita semua sebenarnya sebahagian daripada kejayaan Zon Pembangunan Ekonomi Ummah ini yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah.
Jadi soalan pertama saya, Doktor, tentulah tentang bagaimana idea ini tercetus, Doktor. Baik, silakan Doktor. Alright, sebenarnya idea zon pembangunan ekonomi umah ini model ini adalah ilham daripada profesor kita, Allahyarham Profesor Zakaria Abbas. Okay. Beliau yang telah mencetuskan hasil daripada pengalaman, kita pun kenal Allahyarham Prof Z ini sangat seorang profesor yang sangat tersohor, dan dia mempunyai hati yang suci murni. Saya selalu sebut perkataan ini, yang ingin melihat, ingin serve ataupun berkhidmat ataupun ingin melihat ummah ini ataupun masyarakat terutama Muslim kita ini semakin berkembanglah. So lahirnya model zon pembangunan ekonomi ummah ini, dan kemudian ini yang lagi special, disambut oleh Datuk Syekh Zakaria, iaitu pengerusi CEO kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah sekarang lah. Dan ketika sebab kita boleh buat model, gila kami penyelidik apa nak panggil ni, pensyarah, memang itulah tugas kita. Kita kena memikirkan idea yang besar, untuk dilaksanakan, dan dia mesti ada orang yang menyambut untuk melaksanakan projek ini, sebab kita memang telah dah education institution, kita tak mampu untuk buat perkara itu, tetapi Lembaga Zakat Negeri Kedah sambut projek ini. So akhirnya apa yang berlaku, Lembaga Zakat Negeri Kedah berani menyahut kita buat model ini, dan bersama-sama dengan tim mereka. Dan sebenarnya Tuan Syekh Zakaria memang menunggu, Datuk Syekh Zakaria memang menunggu idea-idea seumpama ini supaya mereka dapat melaksanakan satu projek yang besar, sehingga projek zon pembangunan ekonomi ummah ini membawa satu prinsip, iaitu daripada asnaf kepada asnaf. Macam mana daripada asnaf kepada asnaf, kan? Dia akan menjalankan satu projek yang bermula daripada smart sawah berskala besar, SSBB. Yang ini dah dijalankan di Selangor dah terlebih dahulu. Tetapi bila dibawa ke Kedah ini, bawah Lembaga Zakat Negeri Kedah, kita kan jelapang padi kan, memang dari dulu lagi kita adalah negeri jelapang padi, dapat title negeri jelapang padi, kita pengeluar padi. Tapi disebabkan dia di bawah Lembaga Zakat Negeri Kedah, so dia letak asnaf di situ. Sebab itu dia jadi SSBBA, Smart Sawah Berskala Besar Asnaf. Jadi siapa yang menguruskannya, siapa yang melaksanakannya adalah asnaf. Itu special daripada projek-projek lain yang ada di negara kita yang seperti di Selangor. Dan ini satu pengiktirafan yang besar kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah, sebab dia berjaya mendapat kepercayaan daripada Kementerian Pertanian, supaya projek SBBA ini dilaksanakan di negeri Kedah di bawah pengawasliaan diketuai oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Why suddenly satu institusi Islam, institusi Islam. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, kita satu-satunya di Malaysia ini di mana institusi zakatnya berasingan daripada Majlis Agama Islam. Kalau kita tengok seluruh Malaysia, jabatan zakat yang buat collection ataupun yang distribute zakat ini, dia bersekali atau di bawah payung Majlis Agama Islam. Tetapi Kedah tidak. Dia asing, dia merupakan sebuah satu institusi. Sebab itu dia boleh bergerak dengan lebih baik dengan sokongan daripada kita semualah. Kita semua, sebab kita pembayar zakat, anda semua pembayar zakat, dan kemudian daripada UUM ini, idea bernas itu datang daripada pemikir-pemikir besar kita lah, profesor-profesor kita di dalam UUM ini. So projek ini
akhirnya berjalan pada tahun 2018 lagi sebenarnya telah pun dilaksanakan. 2018 mula kita mengambil tanah. Okey, ini another special. Saya ni banyak cerita nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua. So you all akan rasa bangga menjadi orang Kedah ataupun macam saya sebahagian daripada orang Kedah, sebab saya bukan daripada negeri Kedah, tapi saya sangat bangga berada di negeri Kedah ini ya. Kita ada tanah. Lembaga Zakat Negeri Kedah ada tanah. Macam mana nenek moyang kita dulu, okey, para saya nak panggil apa ya, ulama-ulama ialah yang menguruskan zakat negeri Kedah ini dahulu telah terfikir untuk membeli tanah. Okey, tanah ini sebenarnya adalah asalnya memang milik kita, dia milik sultan lah kan, okey, milik sultan, tapi pada ketika itu ada orang yang ialah lebih kaya, tapi dia datang memerintahlah di negara kita ini, dan ketika itu kita hampir tergadai tanah kita ini hampir tergadai, terjual sebab dalam proses untuk hidup nenek moyang kita dalam proses untuk hidup dan sebagainya, hampir tergadai tanah tersebut, dan orang ini ditakdirkan Allah dia nak kembali ke negara dia. So tanah ini dia nak lelong, macam dia nak lelong balik tanah ini. Jadi kita punya para ulama ni, okey, yang menguruskan zakat ini terfikir untuk membeli tanah tersebut, dan mereka beli tanah tersebut, dan sebab itu kita ada bukan sikit 700 relung. 700 relung tanah yang kita ada, tapi along the way tu ada lagi keadaan yang kita masih lagi dalam proses, orang-orang kampung kita masih lagi dalam proses untuk nak menjalani kehidupan ini. Jadi sekali lagi tanah-tanah kita what we call menyewakan kepada orang lain, sebab kita tak masa tu tidak berkemampuan untuk melaksanakannya. Jadi kita bagi sewa, dan akhirnya sekarang ini itulah yang bermula tahun 2018 Tuan Syekh Zakaria dan tim dia Lembaga Zakat Negeri Kedah mengambil kembali tanah tersebut dengan cara yang betul lah. Kita pakai segala peraturan. Kalau tengok dia punya geran-geran tanah Lembaga Zakat Negeri Kedah semua tulisan Jawi. Okey, tulisan Jawi. Jadi memang kita ada. So alhamdulillah, sebab itu dokumentasi sangat penting. Itulah sebenarnya kenapa Tuan Syekh Zakaria ni minta kami tulis buku ni, sebab dia nak benda ini didokumentkan. Dia kata cerita-cerita kita ni mesti didokumentkan. Okey, kalau tak macam mana kita nak proof kata okey kita ni ini tanah kita. Kat mana? Mana dia punya dokumen dia? Betapa pentingnya kita menulis. Okey, jadi itu keadaan dia, sehinggalah alhamdulillah projek ini 2018 kita ambil tanah, dan kemudian 2021 kita dah boleh implement projek zon pembangunan ekonomi ummah ini, yang mana pesertanya adalah asnaf. Okey, memang rigid, nak join bukan mudah untuk jadi peserta tu. So dia kena pernah ada pengalaman menanam padi, okey, mesti dah pernah ada pengalaman tersebut, dan kemudian asnaf wajiblah, itu wajib. As Lembaga Zakat Negeri Kedah, dia mesti yang kita nak distribute kita punya collection ataupun bayaran zakat ini mesti kepada asnaf. Okey, dan kemudian special lagi dia buat di masjid pula tu. Kalau tak datang masjid tak dapatlah jadi peserta. Okey, jangan kata tak dapat jadi peserta, nak diinterview pun tak boleh. Jadi wajib datang ke masjid. Itu pun cara juga. Okey, nampak tu cara yang sangat macam mana nak kata haluslah dibuat oleh pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah supaya masyarakat dekat dengan masjid kan. Kemudian dan satu lagi ialah projek ini diberikan kepada setiap asnaf ini, para petani ini, dengan sebelum-sebelum ni mungkin mereka ada pengalaman mengusahakan sawah padi, tapi 1 ke 2 relung je. Orang kata ciput je lah kan, kecil je lah kan. Kalau orang Kedah dia mesti boleh bayang dah tu, kalau sebut relung, dia hektar dia tak apa, biasa sebut relung kan. Okey, so 1 ke 2 relung, tiba-tiba bila dia jadi peserta kepada projek zon pembangunan ekonomi ummah ini, SSBBA ini, mereka dapat seorang boleh menyelia, terus naik taraf jadi penyelia. Okey, dialah pengurus, dialah CEO kepada tanah itu. Okey, sebanyak 6 ke 10 relung.
besar kan, 6 ke 10 relung dia orang kena jaga. Itu pun dah besar rahmat dah bagi dia orang tu. Kan dia orang kira jadi manager. Jadi manager dia orang yang urus, dialah kuli, dialah manager, okey. Dia yang uruskan tanah sawah tersebut 6 ke 10 relung. 6 ke 10 relung ni beza dia ikut pendapatan yang mereka ada, okey, dan dia mesti orang-orang di sekeliling itu yang dekat dengan tanah zakat itulah, okey. So ada dekat Yan, ada sedikit di Kubang Pasu, ada sikit di Sik, tapi Yan paling besar, alhamdulillah. So projek-projek ini masa tu baru dijalankan, and then pada tahun 2021 dijalankan, and then 2022 saya naik jadi pengarah IPIS, okey. So ketika itu Tuan Syekh Zakaria kata minta siapa nak tolong kami ni untuk mendokumentkan. Tu saya tekankan tentang pentingnya dokumentasi ya. Dia kata kita bukan nak show off, tapi kita kewajipan kita kita dah collect duit rakyat ataupun ialah para muzaki, pembayar-pembayar zakat, kita wajib mewar-warkan what we have done with the money. Apa kita buat? Kita dah distribute dekat siapa? Apa kita buat? Sepatutnya Lembaga Zakat Negeri Kedah hanya dia, kalau dia tak payah pening-pening kepala lah, orang katakan nak buat projek sampai zon pembangunan ekonomi Ummah Bagai ni sampai 700 relung sawah padi ni, dia tak perlu fikir apa sebenarnya tentang perkara ni, tetapi sebab dia hanya perlu bagi makan je dekat, sebab itu dia punya kan dalam kategori asnaf ada 8 tu, fakir miskin. Dia kena fokus kepada yang tu dulu, fakir miskin. Buat apa nak buat apa kepada fakir miskin? Bagi makan. Makan kita apa? Makanan ruji kita beras, okey. Jadi Tuan Syekh Zakaria ni memikirkan, kalau kita tak bagi wan macam tu saja, ialah kita akan terpaksa berterusanlah keadaan itu. Tapi dengan adanya cadangan idea model yang dibuat oleh Prof Zakaria kita ini, makanya dia beranikan diri, bukan mudah sebenarnya, sebuah Lembaga Zakat Negeri Kedah, sebuah institusi Islam yang selama ini hanya manage beberapa para asnaf sahaja, just distribute. Kita buat yang cara konvensional, tetapi kita menginovasikannya. Kali ini kita venture, kan, kita terlibat dalam satu projek yang besar, satu projek yang besar, dan sebenarnya agak berat untuk dibuat, tapi alhamdulillah dengan sokongan, terutama daripada kita semua, yang sentiasa kita kan dapat mandat dah seruan macam tu, daripada sultan kita, potong zakat Negeri Kedah je buat kerja ni, potong zakat melalui gaji kita, jadi itu sebenarnya itu sesuatu yang sangat bagus, sebab dia mengingatkan kita, sebab dia nak berlepas tangan lah, sebab dia dah buat arahan tu, kita ni zakat ni bukannya macam wakaf, sumbangan yang kita kena, kalau kita nak bayar boleh, tak nak bayar tak apa. Kita nak sumbang boleh, tak nak sumbang tak apa. Zakat bukan. Zakat wajib bila cukup haul dan nisab. Jadi berlepas tanganlah maka sultan kita selepas dia membuat satu announcement, ketetapan bahawa kita kena bayar zakat melalui potongan gaji. So berlepas itu tanggungjawab kita lah pula kan untuk meneruskannya. Dan bila kita dah buat projek zon pembangunan ekonomi ummah ini dengan permulaan 10 orang, 10 orang asnaf, dan mereka melaksanakannya, buat padi tersebut sehingga berjaya, dan target kita ialah nak transform, tu yang kata tu, nak transform para asnaf ini menjadi muzaki. Special satu lagi tentang beras ni dah, padi. Dia ada zakat noh. Kita kalau buat benda lain tak perlu zakat. Tapi padi kena zakat. Jadi mereka ni pengusaha-pengusaha padi, bila dah tak cukup haulnya, cukup kiraannya itu, dia kena keluarkan zakat. Jadi kita venture dalam projek padi ini, jadi kita kena keluarkan zakat. Jadi semua itu terangkum dalam projek zon pembangunan ekonomi ummah ini melalui projek
yang paling utama iaitu SSBBE. Okey, dia ada satu program besar, program Zon Pembangunan Ekonomi Ummah, dan projek SBBE itu adalah main dia. Ada lagi projek-projek lain di bawah tu. Okey, dia nak plan nak buat restoran lah, dia nak buat edu pelancongan lah. Yang tu mana datang idea-idea tu? Memang asal daripada cetusan idea model Allahyarham Syekh Zakaria, Allahyarham Zakaria Abbas itu, Prof Zakaria Abbas. Tapi seterusnya itu, jadi bila dia bagi projek ini kepada kami, so sebab itu boleh nampak dalam buku ini ada 16 bab yang menceritakan bagaimana perjalanan, sebab dia terbahagi kepada tiga bahagian. Buku saya ni, buku kami ini, okey, sebab ramai penulis, 45 orang penulisnya ni. Buku kami ni, okey, editor 3 orang tapi penulis 45 orang, okey. Sebab kita nak gabungkan kalau boleh sehabis baik punya penerangan tentang projek Zon Pembangunan Ekonomi Ummah inilah, okey. So peringkat awal bagaimana kami bagaimana lembaga zakat mengambil alih tanah tersebut, bagaimana dia mendapatkan kepercayaan daripada bank-bank, institusi-institusi perbankan, institusi keuangan untuk sama-sama turun, termasuklah Mardi dan sebagainya, SADA dan sebagainya. Ialah sebab kita nak buat projek ni, projek besar, mass project berkaitan dengan padi dan sebagainya ni. Jadi kita memerlukan macam satu tim yang sangat besar dan kuat dengan masing-masing mempunyai ataupun memberikan sumbangan idea dan juga pelaksanaannya. Okey, jadi sebab itu dalam buku ini ataupun sebelum terjadinya lah buku ini, sebelum lahir buku ni, dia kena buat research dulu. Dia kalau buku seumpama ini, okey, dia mesti lahir daripada satu research dahulu. So research yang kami dapat ini grant IPIS, melalui grant IPIS, grant IPIS yang kami dapat itu juga daripada duit zakat yang sahabat-sahabat bayar. Okey, duit zakat itulah ada sebahagiannya adalah daripada yang disumbangkan adalah untuk grant IPIS. So bila kami dapat grant IPIS, penyelidik universiti dapat grant IPIS, grant ini, bolehlah kita buat kajian. Dah projek dah jalan dah, Prof nak buat kajian apa? Ya, kita nak dia sustain. Kita tak naklah dia ambil 2-3 kali, okey, habis tutup. Bukan projek macam tu. Sebab kita nak sustain, kita nak betul-betul jadikan para asnaf ini transform daripada asnaf menjadi muzaki, pembayar zakat. Boleh tak buat tu? Adakah apa yang kita laksanakan selama ini, okey, kita ambil pilih asnaf ni dengan cara untuk menjadi peserta ini betul? Adakah kita melaksanakan Qardul Hasan, sebab kan mereka dalam proses 4 bulan tu belum, yalah, padi tu tak keluar lagi, so tak bayar lagi, tak dapat hasil lagi, macam mana proses 3 bulan tu kan? Jadi kita ada berkolaborasi dengan Bank Islam, dengan Bank Islam untuk mendapatkan Qardul Hasan kepada asnaf ini. Jadi siapa pula yang nak ajar mereka, bimbing mereka, bukan ajar, siapa pula yang nak bimbing mereka supaya guna keuangan ni sebulan macam ni, bulan kedua macam ni, bulan ketiga, bulan keempat dah bila dapat nanti nak bayar zakat, dan kemudian zakat padi, dan kemudian kena bayar juga wang pinjaman tu tadi, yang berbentuk Qardul Hasan. Qardul Hasan ni maksudnya kalau pinjam 5,000 bayar balik 5,000. Tak ada riba-riba tu. Itu Qardul Hasan. So itu keadaannya. Jadi kita perlukan perlu make sure, perlu pastikan, ini hasrat Tuan Syekh Zakaria lah, dia nak projek ini berterusan. Dan memang alhamdulillah hasil daripada kajian kita semua berterusan. Tadi saya sebut 2021 kan, hujung Ogos 2021 mereka memulakan projek ini dengan 10 orang. Itu dipanggil musim pertama. Sekarang dah masuk musim ke-9. Kalau kita tu graduate dah lah.
Okay, kalau kita tu, kalau student kita kan masuk semester sampai semester ke-8, graduate dah lah. Semester ke-8 tu pergi intern kan. Biasanya macam tu. Itu kita punya para asnaf sekarang ini, dia panggil usahawan-usahawan tani lah. Okay, usahawan-usahawan tani ini sepatutnya dah sekarang ini dah pun berjaya sampai ke musim yang ke-9, hasil daripada cadangan-cadangan, idea-idea yang diberikan oleh para penyelidik UUM dan geran zakat, geran IPIS ni bukan penyelidik-penyelidik yang ada ni dan penulis buku dalam ni bukan sahaja rakan-rakan UUM lah, memang majoriti mestilah kita kan, mestilah UUM, tapi ada daripada Unimap, ada daripada pihak industri, ada orang zakat pun ada dalam ni, orang lembaga zakat pun terlibat di dalam pembikinan dalam buku ni dan juga penyelidikan tersebut, sebab buku ini hasil daripada penyelidikan tu tadi. Penyelidikan tu ya, dia punya kos dia RM 355. Ingat buku 355, banyak tu lah. Okay. Kita dapat buku 355 okey, yang ni adalah kebetulan sebenarnya RM 355,000. Okey, hasil daripada sumbangan ataupun bayaran zakat sahabat-sahabat semua, kami dapat bersama-sama membantu Lembaga Zakat Negeri Kedah untuk mendokumenkan tu pertama. Kedua, kita dapat bantu LZNK supaya sustain projek ni. Sustain, Alhamdulillah, sehingga projek yang ke-9. Itu saya tak cerita lagi berapa pendapatan asnaf ni. Okay. Monthly dia orang, masa mula-mula dulu paling tinggi 3,000. Dia punya apa nak panggil puratanya ada yang purata 2,500, tetapi itu purata. Okay. Tapi ada yang boleh dapat sampai 3,000. 3,000 itulah sebenarnya target kami. Kira kalau 3,000 tu dia dah bukan, kira dah terkeluar lah. Kita dah keluar lah daripada asnaf tu. Okay. So ada yang dapat, dan masa kajian kami sampai ke musim ke-5 tu ada yang dapat 4,500. Jadi maksudnya benda tu boleh dilaksanakan. Alhamdulillah. Saya rasa dia sebenarnya atas pertama ilham tu Allah bagi, okay, kepada Allahyarham Prof Zakaria, kemudian disambut dengan berani oleh Datuk Syekh Zakaria kita. Kenapa Datuk Syekh Zakaria kita berani sambut benda tu? Sebab kita semua membayar zakat. Okay? Kalau dia tak sure kita bayar zakat ke tak bayar zakat ke, kan sat lagi tahun ni dapat banyak ni, okay, dapat sekian juta, tahun depan tak berapa nak juta pula dapat kan. Jadi pastilah dia tidak berani untuk menyahut benda ini, tapi dia berani untuk menyahut kerana kita telah pun diarahkan, dan kita ni pula alhamdulillah patuh gitu kan. Okay? Allah yang suruh kita bayar zakat bila cukup haul dengan nisabnya, dan kita pun bayar, alhamdulillah. Jadi itu yang saya kata, kejayaan ini bukan kejayaan Lembaga Zakat Negeri Kedah sahaja, bukan kejayaan kami dapat menceritakan. Kalau tak ada kejayaan ini, kita pun tak boleh nak cerita ni. Okay? Dengan bangganya saya tumpang bangga cerita, sebab tapi ini bukan hasil saya, tapi adalah hasil Lembaga Zakat Negeri Kedah with full komitmen, full support okay, daripada anda semua pembayar zakat. Terima kasih Prof. Saya rasa perkongsian yang sangat menarik. Banyak cerita yang sebenarnya kami tak tahu. Di sebalik sebuah naskah ni, ia adalah bagi saya satu perjuangan lah sebenarnya ya. Jadi Prof, tadi saya tertarik dengan bila Prof kata peserta-peserta ni dia bermula cuma ada tanah 1-2 relung sahaja kan, kemudian diberikan satu tanah yang agak besar lah untuk diuruskan. Jadi Prof cuba kalau Prof boleh kongsikan sedikit dari segi latihan macam mana, dari segi orang kata ilmu tu, nak menyampaikan ilmu tu kepada para peserta ni. Silakan Prof. Okay, alhamdulillah. Memang pada asalnya mereka ini mesti ada pengalaman mengusahakan sawah padi. Okey. So 1-2 relung tu pun kadang-kadang bukan tanah mereka, dan memang betul pun memang kalau tanah mereka dia pun bukan asnaf dah lah. Okey. So bukan asnaf dah lah. Depa menyewa. Dan kadang-kadang ada yang hanya menjadi pekerja kepada
penyewa asal untuk mengusahakan sawah padi. Okey, itulah pengalaman yang mereka ada 1 ke 2 relung. Kemudian bila join projek ini, tu saya kata Lembaga Zakat Negeri Kedah tiba-tiba nak buat projek sawah padi. Memang ialah kami buat kajian, kami tanya dengan para pekerja lembaga zakat. Kami ni cover semua. Asnaf tu yang pun kami tanya, orang kampung dia kami tanya, ahli keluarga asnaf kami tanya, pekerja zakat pun kami tanya. Semua dia kalau penyelidikan begitu. So kena very comprehensive. Jadi bila kami tanya dengan pihak lembaga zakat macam mana mereka mengusahakannya, sure dia dapat bantuan lah. Okey, dapat bantuan ilmu itu daripada rakan-rakan yang memang biasa menguruskan tentang zakat ini, tentang sawah padi ini. Kemudian kerajaan kita pun macam through Madi, Sada dan sebagainya juga membantu. Dan kemudian special lah kita ni para penyelidik, ramai rupanya para penyelidik kita ada seorang pakar tentang benih. Dalam kajian ni ada, dalam buku ni ada tertulis tentang benih padi. Okey, yang special sebab kita ada penyelidik yang asalnya dulu bekerja di Madi, okey. Dan kemudian dia sekarang serve di UUM. Dialah yang pakar tentang benih padi. Tapi bukan itu saja yang kita perlukan. Kita juga ada pakar yang boleh fokus kepada teknologi terkini. Okey, SIR-nya dengan sistem. Okey, kita ada Prof Osman di dalam tu, orang School of Computering. Kan bila bab teknologi kita macam alamak, IBS tak mampulah nak buat bab yang tu kan. So kita ada orang yang pakar dalam bidang tersebut. Kemudian ada satu lagi yang berkaitan dengan teknologi untuk melihat kesuburan tanah dan sebagainya, atau di mana lokasi kita punya sawah tersebut. Okey, yang itu pun ada kajian yang dilakukan oleh rakan-rakan saya. Projek tadi 355,000 itu bukan satu projek, dia memang satu projek yang besar tapi dibahagikan kepada 13 projek penyelidikan. Okey, yang projek yang besar tu, program tu saya lah. Kemudian ada di bawah tu lagi ada 12 lagi projek-projek penyelidikan lain yang memfokus kepada bidang-bidang tertentu. Macam teknologi tadi ada satu grup, okey, yang diketuai oleh School of Computering. Jadi betapa bertuahnya kita ni UUM, ada segala macam pakar, petik je. Okey, keluar macam-macam pakar dekat sini. Okey, dan kemudian yang bahagian syariah ada yang buat. Kemudian ada bahagian keusahawanan. Keusahawanan bila kita sebut, kita akan nampak Prof Halim lah. Okey, school business management. Itu pakar keusahawanan. Jadi mereka inilah yang buat. Kita juga perlu melihat, kan tadi saya kata dia bukan program ini bukan sekadar untuk asnaf ataupun untuk padi sahaja. Kita nak kembangkan lagi untuk buat edu pelancongan. Jadi kita ada orang pelancongan, orang tu yang buat. Kemudian dari sudut tadi keuangan ni, macam mana ni nak ajar depa nak uruskan sawah satu hal, nak uruskan duit dia tu tadi. Kita ada orang TISA, School of Accounting. Jadi buku ni adalah hasil garapan penyelidikan daripada penyelidik pelbagai bidang dalam UUM. Selagi ada, okay, selagi ada pakar-pakar tu, selagi itulah kami cari. Alhamdulillah. Dan sebab itulah Lembaga Zakat Negeri Kedah selalu berkata bahawa IPIS ni adalah kepada lembaga bahagian penyelidikan bagi Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dia kalau orang mai tanya lah macam mana kami nak bangunkan Lembaga Zakat Negeri Kedah, in fact pengarah PSB pun terlibat dalam membangunkan Lembaga Zakat Negeri Kedah ini. Okey, dari sudut kualiti management dan sebagainya. Jadi Lembaga Zakat Negeri Kedah ni dia dah sangat percaya tau. Ini kita kena pegang ni, bila orang percaya dekat kita, trust dekat kita, kita kena sungguh-sungguh ambil amanah ini. Okey, jadi alhamdulillah lah, saya sangat bersyukur tim saya, penyelidik penulis buku 45 orang, penyelidik yang terlibat 55 orang. Okay, bukan sikit-sikit. Dan kita lah championnya kan. UUM mestilah jadi champion. Kita kena bersungguh-sungguh mempertahankan. Sebenarnya itu dia mempertahankan ke, kita nak show ni ke, itu kedua. Yang pertama ialah kita membalas balik ataupun macam kita pegang amanah ni sebagai satu amanah. Jadi tu ya.
Baik. Tahniah saya ucapkan Ya, kepada Prof dan para penyelidik daripada UUM dan tim Prof lah yang secara langsung dan tidak langsung dalam menghasilkan buku ni. Dan Prof, dengan ini saya nak buka soalan lah kepada audiens jika ada yang nak bertanya. Jika ada sebarang soalan kepada Prof berkenaan dengan buku yang Prof kupas pada hari ini. Tanya harga tak ingat dah pula. Oh, ada. Ada, okey Prof. Jika tak salah saya yang ada soalan sebenarnya. Okey Prof. Sekarang manakah kita sekarang berada di perpustakaan? Tadi saya ada dengar Prof kata tentang betapa pentingnya dokumentasi. Betul tak Prof? Ya, betul. Jadi ZPEU ni sangat bergantung kepada data pertanian, sosioekonomi dan keberkesanan program. Jadi pada pendapat Prof, bagaimana perpustakaan sebagai pengurus maklumat boleh membantu mengumpul, mendokumentasi dan menyalurkan data ini untuk tujuan penyelidikan dan inovasi? Okay. Alhamdulillah. Dah nama pun library kan, perpustakaan. First sekali sediakan sebanyak mungkin bukan saja data, first adalah sumber maklumat. Sebab bila kita penyelidik ni bila kita buat kajian, kita kena rujuk dokumen-dokumen sebelum ini. Okey, sebelum data, okey, itu pun data juga sebenarnya. Okey, informasi, maklumat itu kita perlu rujuk. Jadi buat masa sekarang, semasa kami menjalankan penyelidikan ini, kami bergantung kepada data yang ada di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kalau kita boleh, sebab itu kita usahakan untuk buat penyelidikan, dan daripada penyelidikan itu kita akan keluar laporan-laporan. Okey, laporan itu mungkin naik taraf jadi monograf, ada sebahagiannya kami jadikan buku, sebahagiannya kami menjadikan dia publication dalam bentuk artikel jurnal Scopus, jurnal tak Scopus, indeks dan sebagainya. Semua kami cuba usahakan, dan kami juga ada mengeluarkan video. Okey, tolak kalau video itu juga boleh. So saya mengharapkan pihak PSB kalau boleh ada segala dokumen kami ini, okey, dokumen-dokumen berkaitan dengan kejayaan ataupun apa yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah ini. Okey, mungkin bermula dengan buku ini, tapi ada lagi yang dokumen-dokumen lain yang telah pun kami sediakan. Dan kemudian kedua, dari sudut data, okey, sekarang ini Lembaga Zakat Negeri Kedah sebenarnya adalah hasil daripada program ataupun penyelidikan School of Computering juga, sehingga membantu pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah ada sistem yang real time. Maksudnya kalau ni sekarang ni sahabat-sahabat semua kalau membayar zakat ke ataupun berwakaf untuk projek Hasan, sekali lagi saya nak cerita sikit tentang projek Hasan. Okey, dia ada dapat real time, terus nampak katalah Prof Halim transfer RM100, okey, terus naik nilai tersebut sebegitu. Tapi sistem itu dibantu oleh school pula UUM, penyelidik UUM yang membantu sehingga terjadinya sistem tersebut. Jadi data itu sekarang berada di pemiliknya lah, di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi saya menyeru kepada tak semestinya PSB, saya menyeru kepada semua kalau buat penyelidikan bantulah pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dia ada banyak lagi projek yang mereka nak buat, dan pastikan ianya didokumenkan. Tak kisahlah buku boleh, videokan boleh, monografkan dia boleh, publish bentuk apa pun, jadikan dia dalam bentuk dokumen, dan pastikan kita UUM ini yang paling dekat dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah ada menyimpan dokumen-dokumen ini untuk dirujuk oleh anak-anak kita yang akan datang. Projek zon pembangunan ekonomi ummah ni alhamdulillah dah berjaya sampai ke musim yang ke-9, yang itu di bawah Lembaga Zakat Negeri Kedah. But now dia lagi berkembang. Okey, alhamdulillah kita nak ada kilang padi. Tadi kita buat padi je kan. Okey, dah ni lepas tu kita hantar dekat kilang mana-mana untuk ni jadilah beras yang kita distribute kepada asnaf. Tapi sekarang ini Lembaga Zakat Negeri Kedah berhasrat untuk ada sebuah kilang. Okey, tapi kilang ini dia specialnya kita hybrid dengan Majlis Agama Islam Kedah.
Maksudnya dua institusi besar, institusi Islam di negeri Kedah ini bergabung untuk satu projek Hasan, dipanggil Wakaf Kilang Padi lah, sekarang ni di rebranding jadi nama projek Hasan. Okey, dia menggabungkan dua dipanggil apa Islamic Economics Tools ini, iaitu tadi zakat. Okey, dengan adanya Kilang Padi ni kita join dengan wakaf. Okay, so next nanti saya kena buat pula lah buku tentang zakat, wakaf pula kan. Okay, so hybrid dua benda, iaitu zakat dengan wakaf, dan hybrid gabungan mantap dua institusi Islam yang kita wajar sangat-sangat untuk menyokongnya, itu Lembaga Zakat Negeri Kedah dan Majlis Agama Islam Kedah. Okay, sehingga nanti kita akan ada okay, so bayangkan kilang padi dekat negeri Kedah ini adalah hasil sumbangan semua. Okay, wakaf ni dia tak wajib. Okey, dia atas kita nak sumbang. Okey, so saya nak menyeru kepada semua, marilah sama-sama kita menyumbang supaya kita ada juga saham. Okey, menambah saham lah. Banyak dah saham sahabat-sahabat semua ke akhirat tu. Tambahlah sikit lagi, okey, untuk wakaf Kilang Padi ataupun projek Hasan Lembaga Zakat Negeri Kedah dan Majlis Agama Islam Kedah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih Prof. InsyaAllah kita cuba, insyaAllah. Baik Prof, dengan ini saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Bersama Puan Noraini dan juga Yang Bersama Prof di atas sesi bedah buku sebentar tadi. Majlis akan teruskan dengan sesi penyampaian cenderahati, dengan itu dijemput Puan Rahimah Ishak untuk kehadapan bagi memberikan cenderahati kepada penceramah kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Rahimah, Yang Berusaha Prof dan juga Yang Berusaha Puan Siti Norain di atas sesi sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi itu tadi, maka majlis kita pada hari ini telah tiba ke hujungnya. Saya pihak majlis melakukan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Prof serta seluruh hadirin sekalian dan juga kepada Yang Berusaha Prof. Ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran.